Hey, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So today, sebenarnya dah tonight tau. Bini aku dia tiba-tiba craving Yong Tau Foo Salmah Gebu yang dekat Melaka, yang viral. Sebenarnya kita orang dah almost 10 kali juga pergi, tapi masa kita pergi dulu tak adalah viral beratur panjang macam gini. Biasa-biasa je beratur. Sekarang dia punya beratur bukan panjang lagi. Lagi-lagi masa sebelum puasa, masa dia start viral. Oh, gila lah. Memang beratur gila. So ni kita try lah, tengok mana tahu tak ramai kan. Sebab bini aku cakap selalu pukul 10, pukul 11 dah start kurang dah orang beratur. Tapi tak tahulah, harap tak ramai lah. Okay, kita jumpa kat sana. Guys, kita orang sampai dah Yong Tau Foo. Tapi dia punya kedai bukan main panjang lagi beratur. Bini aku salah info lah guys. Tak, mungkin sebab weekend. Mungkin weekend. Oh, hari biasa tak ramai mungkin. Hari biasa-biasa pukul 10 dah tak ramai dah. Yes. Dia teringin Yong Tau Foo tapi tak tahu nak pergi kat mana. Gitu. Satu kedai ni je yang buka lagi malam ni. Tak lah. Macam mana je? Hai guys, tukar plan guys. Kita orang nak pergi makan roti nan cheese dekat kedai Oteh. Dekat kedai dekat dengan rumah Oteh. Roti nan cheese yang viral dekat Melaka ada satu apa nama tu? Pak Putra. Roti nan Pak Putra. Itu memang viral lah sampai sekarang. Kita orang selalu juga makan tu. Tapi kita orang pernah makan dekat satu kedai ni. Dia punya roti nan sedap. Dia punya cecah-cecah smoky. Sama je rasa. Cuma tak tahu lah, bila makan dekat Pak Putra rasa macam duit cepat habis lah gitu. Padahal kedai mamak sama je. So tu lah, tengah bulan kan. Jadi kita orang macam berjimat cermat. Mana tadi nak makan Yong Tau Foo? Yong Tau Foo berapa lah sangat tak ada lah. Mahal loh Yong Tau Foo. Tak tahu RM40 je kan. Yelah. Awak janganlah sebab harga, nampak kita macam miskin sangat. Tak ada RM40, RM80. Cantik wajahmu bagaikan purnama, lembut bicara seperti irama Azrina Tasya. Kita selalu tahu teringat benda ni, roti nan ni. Dia selalu teringat bila time tak ada duit. Bila duit tengah cukup-cukup, lepas tu dia macam terlintas dekat fikiran, bapak macam sedap ni. Kita kedai mamak biasa je tapi dia sedap. Dia kedai mamak biasa, roti nan cheese biasa je. Cuma tak tahu lah, sedap. Guys, bini saya suruh saya berkerusi dulu. Dia pergi cari parking. Hahaha. 3 orang dah siap datang. Dah order dek, dah order. Dah bang. Okay, thank you. Tak, masalahnya dah 5 minit aku kat sini, bini aku tak ada ni. Mana ni dia parking? A few moments later. Serius dah 10 minit dah ni. Mana siap dia? Ke dia tinggalkan aku siap? Ke dia prank aku ni? Duit aku semua kat dia masalahnya ni. Thank you. Air pun dah sampai, kau tengok. Air pun dah sampai. Batang hidung tak muncul lagi, macam mana? Duit aku semua kat sana. Duit aku semua dekat dia masalahnya ni. Ni kalau dia lari ni, tak mungkin tak mungkin dia lari 2,000 years later. Kita ni dah macam macam gini lah perasaan kita dekat Lotus, awak tahu tak? Kau pegang kamera kau mana faham? Kita punya telefon mana je? Macam gitu. Dalam kereta? Baru tinggalkan. Nak kau ambil tadi. Kita seorang. Habis nak buat apa? Yang saya tak ada. Tengok yang isteri dapat pahala. Pula. Yang isteri pula. Nak lagi pahala cium ni isteri. Wow. Malu lah. Dari mana awak hilang bodoh? Sumpah. Tengok. Sumpah. Tak. Bini aku 2 minggu dah dia pasang batang kat hidung tu. Apa nama dia? Apa nama dia? Pesing. Apa nama dia? Bahasa Melayu. Tindik kat hidung. Masalahnya minggu ketiga ni tengoknya kosong. Tinggal dia punya tempat tapak ada je. Dia punya batu permata dah hilang. Bapak lah. Dia nak apa? Nasi goreng seafood tak nak sayur. Thank you. Tembam pun tengok. Order nasi paprik dekat kedai mamak. Buat malu je, mana ada. Daripada buat nasi goreng seafood kedai mamak. Awak yang order. Apa dia tu cik tu? Kita nak nasi goreng mamak. Nasi goreng mamak sedap, rasa mamak. Baik, thank you. Kedai mamak dia ada satu dia punya Rasa bau. rasa Signature.
Rasa sedap lah. Mamak je dia. Hai guys, so kita baru lepas keluar dari mamak. And then kita nak ke Kelebang. Malam minggu Kelebang banyak show. Biasalah tempat pelancong. Jom. Imam. Hai guys, so kita dah on the way ke kita nak pergi mana ni je? Kelebang ke mana? Ikut kita. Suka-suka princess. Yes, I'm princess. Always be princess. Bandar Hilir ke Kelebang? Mana orang okey. Kelebang pun dah tutup kita rasa ni. Ya. Tapi Bandar Hilir pun sama juga. Tapi boleh tengok review kejap. Cuci mata. Nak Kelebang. Tak inilah bagi. Cuci mata? Bukan situ macam boleh tengok. Cuci mata? Ya. Tengok obek. Yes. Saya boleh pilih kau tahu mana satu kau nak. Dan kau pilih untuk aku juga. Ini kedai mamak tadi kita Kita makan. buat sistem butter. Kita pilih untuk awak pilih untuk kita. Tapi kita nak yang maskulin. Nak bau-bau maskulin tak nak bau-bau semua ni semua ada benar. Bau maskulin balik. Benda hidup ni sampai boleh kau bangun-bangunan, bicar-bicar. Boleh. Jom. Okay bang, kau tutup kan nak tengok apa? Tadi cuci mata. Kau sangat gila bang sangat kau ni. Ni Tombam tadi. Kau aku cakap kau triggered. Siapa yang start dulu? Tapi tu saya nak nekan bang. Siapa yang start dulu? Kau jangan, kau triggered ke? Kau mental kau bang. Aku hantu kau kumpul ni kau. Jaga ni aku. Tukar plan nampak? Kita memang suka Kau tukar cakap plan. kau tengah nekan. Kau nekan. Mana ada nekan. Abang. Tak ada, kita nak cakap tadi makan tak jadi tukar plan, nampak? Kita mampu merancang, Allah yang tentukan, nampak? Dia dulu lah apa cerita orang lain tiba kahwin dengan awak. Kita merancang. Menekan. Siapa yang start dulu? Tembam. Kita dah on the way pergi Bandar Hilir. Tengok view malam Bandar Hilir macam mana. Itulah. Macam orang luar pula padahal orang Melaka je duduk sini je. Okey lah. Lengkut dua tangan. Tembam lah ni, orang suruh beli stand, tak nak beli stand. Sebelum komplain, orang nak belikan mic, tak pakai pun mic. Ya kan dengar suara kita. Sedangkan pegang handphone pun malu, nak pegang tripod. Besar-besar orang tu ambil gambar, smile. Okey lah, tu je lah guys. Beli DJI lah. Wow. Nanti first duit YouTube first duit YouTube nanti kita nak beli mic. Tak. Nanti Tuhan sulitkan. Habis nak bagi bini. Memang lah Nak bawa bini jalan-jalan. Yes. Amin. Azari Natasha, baby I love you. Oh yeah, hati ini hanya untukmu. Sempurna kau di mataku. Hidup matiku setia padamu. Hai guys, kita dah sampai ke Bangunan Merah. Wah, rasa macam tenang betul Melaka. Ya tu, sunyi sepi. Zeus Coffee. Comel gila Zeus dia. Kat sebelah masjid ni. Cantik tu view sini. Ya, baru Melaka. Thumbnail. Thumbnail. Cantiknya sungai. Nampak? Wow. Welcome to Malacca. Scuba. Jongkok pun dah kosong lah. Ke tak ada, dia Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je. Habis kita buat apa jalan sini? Swing sepi je ni. Jalan sungai. Time lighting bro. Jom ambil gambar. Sini sana. Kau jangan halang lighting kita ke? Sini sikit. Awak tahu tak? Kisah-kisah awak selalu kita perasan awak kalau gelap bunyi babi tau. Tiba lah orang Johor. Racist. Orang Johor eh? Racist. Cakap baik sikit Sombong. Sombong bongkak. So malu. Orang cakap take rekod depan.